yang beroperasi puluh tahun dan diketahui, tapi tak berani ambil tindakan kerana mereka terlalu kuat, terlalu berpengaruh dan banyak dana. Kita sebab tahu kedudukannya. Jadi saya tentunya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada SPRM, LHDN, KPDN, PDRM kerana sekarang ini telah menunjukkan ketegasan dan keberanian mereka. Tan Sri Dan Petua dia tidak mudah. Dia bertempur dengan syarikat-syarikat besar, kartel-kartel berpengaruh, bukan saja di Malaysia tapi di rantau ini. Dia memerlukan dukungan dan tekad politik yang tegas. Ya. Sebab itu dari akhir tahun 2023 sehingga 2025, kita dapat elakkan daripada ketirisan, rasuah, penjeludupan, ya, itu 15.5 bilion ringgit. Bayangkan.